Okey, dah start record Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ni. Saya tahulah masa ni waktu bersama family kan. Tapi kita tengok undian waktu ni lah yang paling ramai orang undi. Jadi kita pilihlah waktu ni insya-Allah. Tapi dalam semasa kita akan tengoklah kesesuaian macam mana kita punya masa ni, sama ada kita perlu ubah ataupun kita maintain lah. Okey. Okey. Jadi bagi saya share skrin dulu. Saya nak share yang tuan-tuan punya jawapan tu lah. Tapi anonymous lah, bukannya saya tak tunjuk lah tuan punya nama kat situ. Okey. Okey. Boleh nampak? Slide Nampak. AMA Jun. Nampak. Nampak Okey. Okey, AMA ni ask me anything lah. Jadi selain daripada saya jawab persoalan-persoalan yang dibagi tahu dalam survey tu, tuan-tuan boleh tanya juga. Dan dalam sepanjang kita proses kita punya kelas ni, tuan-tuan boleh tanya juga dekat chat tu. Tanya dalam chat dulu. Jadi saya akan baca dan kita akan tengok sama-sama lah. Dan kalau kita ada masa, baru saya akan share benda baru lah. Benda ni benda penting lah sebenarnya. Yang saya tak tershare, saya terlupa nak share sebenarnya. Benda ni penting masa sebelum kita buat konten, kita kena buat satu benda yang penting lah, nama dia avatar. Customer avatar. Jadi customer avatar ni nanti saya akan ceritalah macam mana. Tapi sebelum tu kita akan pergi address dulu perkara-perkara yang tuan-tuan punya masalah ataupun isu tuan-tuan sepanjang tuan-tuan buat YouTube ni. Okey. Jadi ramai yang saya tanya berapa income online, banyak yang jawab 10,000 lah. Baguslah kan. Maksudnya target tuan-tuan besar lah. Jadi sebenarnya 10,000 ke atas ni achievable sebenarnya. Sangat-sangat achievable. Saya lepas setahun, saya dapat 10,000 ke atas ni. Tapi memang benda ni, saya start daripada zero saya memang tak ada apa-apa juga. Saya memang tak ada apa-apa, saya bukan influencer, saya bukan apa-apa. Buat pun faceless, tak tunjuk muka kan. Orang pun tak kenal. Tapi benda ni achievable sebenarnya. Okay. Kalau ikut modul yang kita tunjuk tu, kita buat tu, sebenarnya memang boleh buat. Dan memang saya memang dulu saya buat sehari sejam. Memang sehari sejam. Sejam ataupun 2 jam, kadang-kadang tak sampai setengah jam. Kadang-kadang lah ada kekangan masa apa semua tu, tapi saya cuba disiplinkan masa hari-hari buat. Kadang-kadang antara maghrib isyak tu, sebab saya memang pergi masjid 5 waktu. Jadi antara maghrib isyak tu, lepas saya tekan Quran tu, antara sebelum isyak tu saya pergi kat kereta jap, saya buka laptop juga. Kan? Tapi masa tu saya cari idea apa semualah, benda-benda pendek-pendek lah. Kalau buat editing, pressure lah kalau masa tu kan, masa pendek kan. Jadi kalau masa yang ada sejam tu, saya akan buat editing. Okay. So saya beritahu yang tuan-tuan punya target ni memang sangat-sangat achievable. Okay. So bila saya tanya pain point nak siapkan model 1 sampai 3, kebanyakan lah 50% daripada orang yang jawab ni adalah masa. Which is saya faham, sangat-sangat faham masa ni kan. Masa kita kerja 9 to 5 dengan anak, dengan family kan. Saya sangat-sangat faham lah. Saya punya anak pun kecil-kecil ni, 4 orang kan. Jadi memang kita faham sangat-sangat masa ni, kekangan ni kan. Tapi kita kena buat sesuatu juga. Jadi kat situlah saya akan share lah macam mana saya buat. Kita tengok nanti macam mana, okay. Dan ada yang berkenaan dengan niche, memilih niche yang sesuai dan sebagainya lah. Database, masa lagi lah kan. So biggest problem, satu tak konsisten walaupun dah buat to-do list harian. Ni saya faham ni. Ini biasanya distraction lah. Distraction kan. Distraction ni memang itulah, kalau ikut kajian orang Malaysia satu hari dekat social media lebih 5 jam. Kita tak sedar kan. Kita kadang-kadang waktu-waktu free kita buka social media, tengok-tengok dah setengah jam. Tengok-tengok dah 1 jam kan. Sebenarnya waktu tu, sebenarnya itulah masa free kita yang kita tak sedar. Kan? Kalau kita convert masa tu untuk cari idea ke, buat skrip ke kan, buat benda-benda cepat kan. Jadi sebenarnya benda tu kita boleh tukar jadi benda yang lebih produktif lah. Saya pun ada masalah ni sebab kita manusia kan. Saya pun selalu kadang distraction juga kan. Kadang-kadang nak start
pukul 7, lala pukul 9.30 baru start kan. Distraction punya pasal. Jadi kita manusia tapi distraction tu memang ada. Tapi secepat mana kita dapat balikkan diri kita kepada kita punya target asal tu, laluan asal kita tu. Itu yang penting. Jadi kita kena disiplin sikit lah. Benda ni memang banyak berkenaan dengan disiplin lah. Kalau sebab disiplin ni memang masalah semua orang dalam dunia, masalah universal. Kalau semua orang disiplin, yang jalan dekat luar sana semua dah millionaire, semua betul tak kan? Kan? Jadi tu disiplin lah punya cerita. Okay. So masa urus masa strategi berkesan hilang fokus banyak cabaran, okay. Buta IT, sekarang pun guna handphone, ini memang kena belajar jugalah kan. Kena ambil masa untuk belajar juga bab IT ni. Tapi saya pun tunjuk step by step. Harapnya boleh membantulah. Tapi kalau yang jawab yang IT ni perlukan bantuan, boleh bagi tahu saya lah secara personal. Perlukan modal untuk bayar tools tertentu. Perlukan modal untuk bayar tools tertentu kan. Jadi yang saya ajar banyak free lah sebenarnya kan. Yang kena bayar sikit mungkinlah domain kan. Tapi selagi mana kita boleh free, kita guna free. Macam ChatGPT kan, Gemini ke, AI tools yang lain. Selagi mana kita boleh free lah. Macam system.io pun sebenarnya free kan, 2,000 kan. 2,000 sampai 2,000 kontak. Jadi modal sebenarnya sikit je lah kan. Tapi modal untuk bayar tu ya sebenarnya kita punya anjing yang besar yang kejar kita kat belakang tu kan. Kita kena jadikan benda tu sebagai motivasi lah. Okay. Kekangan masa dan sos affiliate di Malaysia yang terhad pada satu-satu niche. Okay. Itu memang saya tak nafikan lah. Malaysia ni tak famous lagi bab affiliate kan. Kalau dekat luar negara tu apa-apa punya affiliate pun ada kan. Sampai kan dekat luar negara sekarang ni dah tengah famous pasal community kan. Orang buat community pasal school, SKOOL tu. Orang ajar pickleball pun ada buat community. Community belajar ajar pickleball online. Pasal pickleball tu kena pergi dekat dia punya court kan. Itu pun orang boleh buat duit dan orang tu buat $63,000 sebulan. Ajar pickleball online. Kan. Jadi kat luar negara benda ni dah sangat dah satu trend lah. Community dan sebagainya. Affiliate lagi lah. Affiliate memang dekat luar negara dah sangat lama dan sangat banyak produk affiliate. Produk pelik-pelik pun ada orang affiliate kan. Malaysia memang kurang. Jadi kalau tak ada juga produk affiliate ni kan, tak ada juga affiliate, cari-cari memang tak ada juga. Yang paling last Shopee lah. Shopee insyaAllah ada lah barangnya. Tapi komisen kita tahulah Shopee ni sikit. Kita kena usahakan juga buat satu produk digital, tapi produk digital yang simple je. Yang kita boleh charge bawah RM10. Gunakan AI apa dan sebagainya lah. Jadi kalau ada orang nak belajar tentang perkara ni, saya boleh share jugalah. Sebab saya pun dulu bermula dengan saya bagi e-book percuma kan. Sebenarnya saya boleh jual itu, tapi sebab saya masa tu nak create authority, saya belum ada apa-apa lagi, saya nak jadikan benda tu sebagai saya lead magnet, saya bagi free lah. Tapi sebenarnya saya punya value e-book tu pun sebenarnya saya boleh jual contohlah RM7-8 kan. RM7 ke RM9 ke sebenarnya. Jadi sebenarnya kita kalau tak ada sangat, kita memang kena buat satu produk digital tapi yang paling simple. Paling simple. Yang 2-3 page yang dia punya konsep dia 3P. 3P ni one person, one problem, one promise. Maksudnya kita target satu orang, apa satu masalah dia dan satu cara nak selesaikan masalah dia. Itu sebenarnya benda ni kalau buat benda ni betul-betul pun, satu benda tu je sebenarnya pun makan tak habis sebenarnya. Sebab orang yang ada masalah tu sebenarnya ramai. Cuma kita punya angle tu lah, angle marketing kita tu macam mana kita nak buat. Macam mana kita punya copywriting, macam mana kita punya hook dan sebagainya, itu mainkan peranan penting untuk satu-satu produk yang kita promote. Macam tu juga affiliate sama juga. Affiliate pun sama, kita kena sebenarnya cari satu angle, satu orang yang kita nak cakap dengan satu solution. Kita fokus satu tu je pun untuk satu produk affiliate, walaupun dia ada banyak angle,
Kita fokus satu angle je pun sebenarnya makan tak habis. Tapi kita kena, by time kita akan belajar ajar lah benda ni kan. Tapi kalau sempat dalam kelas kita ni, saya akan sentuh lah benda tu. Okay, kalau ada soalan boleh tanya dekat ni chat Okay. Kemudian perkara yang nak saya explain lebih detail dalam workshop. From the start point. Ini ini from the start point. Kalau tengok saya punya tutorial pun dah 60 video kan. Tapi saya boleh bagi secara saya akan bagi ke dalam ni secara overview macam mana. Apa benda sebenarnya 3 perkara je saya bagi tahu dalam benda ni, dalam saya punya workshop ni, dalam saya punya kelas ni, saya tentang 3 benda je. Apa 3 benda tu nanti saya akan share. Affiliate marketing. Affiliate marketing ni apa benda yang nak tahu kan. Dia terlalu general. Kalau nak tulis dalam chat tu pun boleh bagi tahulah apa benda, apa yang dimaksudkan tentang affiliate marketing ni yang dibagi tahu. Cara buat duit dengan betul, cepat, berkesan serta fokus yang berterusan. Okey. Sebenarnya cara buat duit yang betul, kalau kita tengok dekat luar sana yang orang-orang ajar tu, semua betul. Semua betul. Nak buat dropshipping betul. Nak buat SMMA, marketing agency betul. Nak buat servis betul. Tapi apa yang kita boleh yang sesuai dengan kita, yang kita suka nak buat dan kita boleh konsisten buat benda tu lama. Apa yang kita suka, itu yang penting. Kita kena cari benda yang kita suka. Sebab kita nak buat benda lama. Dan kita ni tak banyak masa sangat. Betul tak kan? Jadi kita kena buat benda yang suka sebab kita nak buat, kalau kita nak buat konten kan, pilih satu niche. Saya ada terangkan, kita boleh cakap tentang konten niche tu dalam masa setahun kita bercakap tak boring. Walaupun tak ada hasil lagi, tapi kita boleh cakap benda tu sampai setahun. Tak ada hasil pun tak apa, tapi aku cakap. Kita deliver je kita punya message. Dan insya-Allah memang ada hasil. Kalau kita konsisten ada hasil. Sebenarnya apa pun kita buat, sebenarnya dia punya rahsia dia konsistennya. Tak ada rahsia lain. Tak ada rahsia lain. Cuma yang saya share adalah sebab saya dah cuba macam-macam benda. Yang saya share dalam saya punya circle, saya punya kelas tu adalah cara yang memang untuk orang macam kita. Sebab tu lah saya share kena buat automation, kena set up dulu kan. Model 1 dengan model 2 tu buat sekali je, betul tak? Lepas tu tinggal model 3 tu, tinggal buat content untuk tarik orang ke kita punya landing page je, betul tak kan? Itu saja. Tinggal model 3 kita nak sharpkan je. Model 3, model 4 tu tinggal kita nak sharpkan je kita punya skill. Tapi 1 dengan 2 dah tak payah buat dah. Betul tak? Kan? Cari produk dah tak payah buat. Buat landing page dah tak payah buat. Kalau nak tukar sikit-sikit je pun boleh lah. Kalau kita rasa nak upgrade sikit-sikit, by time tu boleh. Tapi kalau tengok saya punya landing page, daripada dulu sampai sekarang saya pakai landing page tu je. Kan? Dan memang ada sales pun. Kan? Hari-hari saya dapat commission affiliate. Hari-hari saya dapat income online. Daripada benda yang sama juga. Landing page yang sama. Format yang sama. Dia penting functional. Cantik tu nombor 10 lah. Tapi yang penting benda tu functional dan kita consistently masukkan traffic kepada kita punya link. Itu saja. Okay. Jadi cara buat duit dengan betul, yang saya ajar pun betul. Memang betul pun. Kan? Yang lain pun betul juga. Tapi kita kena, macam saya beritahu lah, yang kesilapan newbie tu, kita kena stick dengan satu benda, satu produk saja, kan? Satu produk saja, satu solution saja, satu traffic saja, kan? Okay? Okay, ada soalan daripada ni kan? Tuan Reza, kalau kita buat ni, probably kita boleh dapat first income berapa lama kalau kita konsisten. Okay. Saya cerita pengalaman saya yang mula-mula lah Pengalaman saya mula-mula, income affiliate saya lepas 2 bulan setengah saya dapat. Income YouTube selepas 8 bulan. Jadi masa tu belum dapat lagi income YouTube, tapi saya dah dapat daripada affiliate. Maksudnya orang klik daripada link video-video saya yang saya promote tu dan dapat hasil. Masa tu tak banyak. Saya ingat lagi saya punya commission affiliate pertama saya RM12. RM12 masa tu. Tapi nampaklah jalan. Memang boleh duit ni, boleh scale lah. Lepas tu lama tak dapat balik. Lama tak dapat balik. Sebab masa tu kita traffic tak banyak lagi. Tapi benda ni memang boleh dapat.
Kita kena konsisten. Dan konsisten ikut kita punya berapa banyak yang kita konsisten lah. Berapa banyak usaha yang kita dah buat. Konsisten kalau sebulan satu benda je buat, konsisten juga nama dia, betul tak? Kan? Sebulan buat satu line je, konsisten. Kan? Tapi kita punya berapa banyak lah yang kita dapat hasilkan tu. Betul jadi saya tak ada jawapan yang tepat untuk soalan tu. Bergantung pada kita punya usaha. Tapi macam kalau tuan dah ada ilmu sebenarnya, dah start sebenarnya ada something dalam kepala tu, maksudnya benda tu jadi lebih cepat lah. Saya cadangkan memang setiap hari cari masa. Paling kurang setengah jam kena buat. Macam mana pun setengah jam lah kena cari juga. Saya ada share kan dalam grup dulu saya masa pergi kerja kan. Jadi hari-hari saya memang gerak 5:30 pagi sebab saya nak buat YouTube. Itu je sebab dia. Sampai awal saya duduk belakang, saya buat kat kursi belakang. Takkan hari-hari nak pergi lepak kafe kan, kopak lah kan. Jadi memang itulah saya buat. Saya memang betul-betul ikut. Hari ni buat skrip. Besok kalau skrip tak buat, sambung lagi buat skrip. Lusa saya buat voice over pula. Macam tu lah. Memang kadang-kadang seminggu dapat satu video, kadang-kadang 2 minggu dapat satu video. Tapi kita setiap hari kita bagi sikit masa untuk kita punya projek ni. Kita bersusah-susah dulu. Bersusah-susah saya tu 6 bulan je. Tak sampai pun sebenarnya. Lepas tu dah nampak traction, traffic banyak masuk kan. Lepas tu sekarang ni saya kalau tengok dekat saya punya main channel, sebulan 1 je video. Kan? Ataupun sebulan 2 video je. Itu pun orang lain edit untuk saya. Saya cuma bagi skrip, saya zoom dengan meet dengan dia apa saya nak, apa idea saya, lepas tu saya bagi kat dia. Jadi benda ni dia bersusah-susah dulu. Susah-susah dulu. Kita target lah 6 bulan aku buat hari-hari. Contoh. Kita buat macam tu. InsyaAllah ada hasil insyaAllah. Allah tak akan sia-siakanlah usaha kita. Kan? Lepas tu saya punya yang saya share ni, dulu saya tak ada siapa-siapa, saya tak ada circle macam ni. Saya memang cari semua, saya memang banyak belajar dengan orang kelas bayar ribu-ribu sana dengan sifu-sifu overseas. Mana ada orang Malaysia yang ajar sangat macam tu kan. Jadi daripada ilmu-ilmu tu saya kumpul, saya tengok apa yang sesuai dengan orang Malaysia, apa yang sesuai dengan orang yang macam kita kan. Biasanya kita akan tarik orang-orang yang macam kita juga. Masalah kita ni, orang-orang yang macam kita je lah yang ada. Kan, contoh produk affiliate yang kita nak promote tu kan. Tu masalah tu sebab kita ada masalah tu kan. Sebab tu kita boleh buat konten banyak pasal benda tu. Dan orang yang kita tarik pun orang yang sama juga macam kita. Dia macam tu lah, dia punya konsep memang macam tu. Kita akan tarik orang-orang yang sama macam kita. Okey, terima kasih soalan tu. Okey. Apps apa yang diperlukan? Sebelum tu saya nak tahu, tapi saya tak ada progress bila pernah melihat 10% tutorial. Okey, 10% tutorial tu memang sikit lagi lah. Ini baru modul 1 kan, 10% tutorial. Jadi ramai juga yang approach saya, dia orang cepat-cepat nak tengok video. Lepas satu video nak tengok tutorial lain. Tapi sebelum saya share video, saya akan tanya dah sampai mana kan. Sebab kalau kita tengok banyak-banyak, kita akan overwhelm. Kita akan tak buat punya, confirm. Sebab saya pun macam tu. Jadi kita tengok satu, kita terus buat sikit. Tengok satu, terus buat sikit. Jadi kita cepat faham dan terus kita boleh tanya soalan. Okay. Jadi 10% ni masih lagi sikit lah. Kena tengok lagi tutorial dan terus buat. Yang penting benda itulah. Apps apa yang diperlukan? Ni saya tak faham soalan ni. Kalau siapa-siapa boleh terangkan boleh terangkan kat saya lah, okay? Apa apps yang dimaksudkan? Nak tahu berapa Tuan Azhar dah collect income? Tunjuk sikit baru semangat. Okay, Masya Allah. Dalam saya punya sales letter tu, itu semua income saya lah tu. Yang saya punya Tube Profiter Circle punya, yang saya tunjuk banyak-banyak tu kan. Tu yang saya punya. Jadi, berapa banyak Banyak lah. Alhamdulillah lah, 5 angka Alhamdulillah lah sebulan. Daripada start termasuk dengan circle ni tak termasuk dengan circle ni saya memang dapat 5 angka. Tak termasuk yang membership ni, sebab membership ni saya over deliver lah sebenarnya.
Sebab yang saya charge tu sebenarnya memang murah sangat lah. Kalau tengok dekat dekat apa luar-luar negara lagi mahal, dia orang punya circle dan value dia lagi kecil. Tapi saya buat ni sebab saya nak share lah, sebab ramai approach saya suruh saya buat kelas. Saya tengok ada demand, jadi saya usahakanlah benda ni sebenarnya. Saya cubalah sikit-sikit saya buat modul. Modul tu pun setahun juga sebenarnya saya buat. Saya nak kumpul nak buat modul sebab saya nak ada YouTube saya sendiri. Saya nak buat modul juga kan. Jadi saya bahagi masa saya lah untuk buat modul tu. Yang alhamdulillah dapat feedback yang baik lah. Ramai orang sukalah dengan cara tu sebab memang saya nampak itu cara yang shortcut lah. Banyak orang ajar pun last susah juga nak dapat hasil kan. Jadi saya nampak itulah cara yang paling cepat dan paling mudah lah. Memang susah juga, teknikal sikit. Tapi teknikal dia sebenarnya bab 1 dengan 2 tu je. Lepas tu tinggal buat konten je. Okay? Jadi sebenarnya macam ni lah yang tunjuk kan. Sebenarnya semangat tu daripada kita. Kita punya big why. Kita punya big why. Kenapa kita nak buat benda ni? Kita kena tanya diri kita sebenarnya. Dia masa zaman zaman apa Nabi Muhammad dulu kan. Dia siap tunjuk lagi bulan terbelah lagi depan mata kan. Yang tak masuk Islam juga yang tak dapat hidayah kan. Betul lah kan. Dah tunjuk dah bulan terbelah depan mata pun tak masuk Islam juga kan. Sama lah juga macam ni kan. Saya dah tunjuk juga saya punya income sikit-sikit. Jadi itu harapnya itu dapat bagi semangat lah. Dan dalam punya video-video saya pun banyak juga saya tunjuk income saya kan. Saya tunjuk live kan, saya tunjuk analitik berapa income saya tu kan ada saya tunjuk. Jadi itu pun harapnya boleh bagi semangat juga. Okey? Semangat ni daripada kita sendiri. Orang bagi semangat ni tak sampai 10%. Kita sendiri yang drive diri kita. Affiliate dan sistem IO. Okey. Affiliate dan sistem IO ni modul 1 dan modul 2 saya rasa dah lengkap lah. Dah lengkap. Untuk permulaan. Kalau saya nak tunjuk yang lebih advance, takut tuan-tuan tak terbuat. Sebab kalau tuan-tuan tengok saya punya funnel, ada lebih nak dekat 50 funnel saya ada. Macam-macam saya punya projek lah. Jadi dia punya automation memang advance. Jadi yang saya tunjuk kat tuan-tuan tu basic, itu pun dah cukup. Kalau tuan-tuan buat tu pun makan tak habis. One product, one solution, one traffic. Cukup. Okay. Bagaimana nak melengkapkan borang? Melengkapkan borang ni, borang saya tak faham. Mungkin borang survey saya ni kot. Tak apa, yang tulis ni nanti boleh personally jumpa saya lah. Okay. Okay. Journey YouTube anda, akhir modul 3, kena mula daripada awal. Ni terkenal ni jawapan tadi. And baru bermula, masih kurang view dan susah nak konsisten. Okay. Tak ada satu content point, itu masalah. Okay, ni maksudnya baru start lah. Modul 1, modul 3 belum bermula. Okay. Ada beberapa orang yang belum bermula kat sini. Okay. Okay. Nombor 1, saya address sikit-sikit lah. Ialah last kali baru saya akan address yang pasal masa. Jadi ini pasal niche. Okay, niche ni sebenarnya kalau kita buat yang Venn diagram ni, yang saya tunjukkan profit, passion dengan proficiency dekat modul 1. Dalam ni, berapa ramai yang buat? Tulis 1. Buat tak benda ni sebenarnya? Tapi benda ni power. Benda ni boleh replace kita punya customer avatar. Boleh tulis tak? 1 dekat ruangan komen. Siapa yang buat? Siapa yang tak buat, tulis kosong. Tak, saya tak marah, jangan risau kan. Abang Hisham 1. Alhamdulillah, bagus. Tuan Reza belum buat, Masya Allah. Kan? Tuan Mak Jack pun sama, belum buat. Masya Allah. Tuan Mak Jack lama dengan saya ni, saya rasa. Kan? Yang lain pun ada. Jadi sebenarnya benda ni powerful. Bertangguh macam tu. Benda ni sangat powerful. Saya pun buat benda ni. So kenapa saya ajar benda ni? Sebab saya buat. Itu cerita dia sekarang. Bila kita buat benda ni, kita akan nampak jalan. Kita akan nampak siapa kita punya target audience. Kita akan nampak macam mana kita nak buat konten. Orang yang saya share, dia baru-baru ni saya share, dia buat benda ni, dia dapat berapa ribu US dollar tu kan. Berapa? 1000 lebih US dollar tu. Dia memang satu-satu dia buat. Satu-satu dia tunjuk dekat saya. Saya ada, itulah tuan-tuan tak gunakan saya secukupnya. Ramai sebenarnya yang PM saya personal sangat ramai. Tapi saya rasa tak cukup lagi.
soalan-soalan yang tuan-tuan bagi tu. Maksudnya ramai lagi tak tanya saya soalan. Tuan-tuan gunalah saya. Betul-betul sebab tuan-tuan ada direct access dengan saya. Tuan-tuan ada direct access. Bukannya senang kan ada direct access ni kan. Ramai juga orang yang ada access dengan saya tapi dia tak jadi ahli circle. Saya cakap macam ni je kat dia orang. Ahli circle saya bayar untuk saya jawab ni kan. Kalau saya jawab tuan, tak adil untuk ahli circle saya kan. Saya bukan nak duit dia pun tapi maksudnya saya nak adil lah dengan orang yang ahli circle saya walaupun orang tu dia ada access kat saya kan. Dia ada bisnes dengan saya sebelum ni ke ataupun bisnes lain. Dia tahu saya buat benda ni, dia tanya saya kan. Saya kata ini benda ni saya boleh cakap sikit lah tapi lebihnya ahli circle saya pun bayar untuk ilmu ni kan. Jadi kena adil. Jadi tuan-tuan dah ada access dengan saya, tuan-tuan boleh tanya. Ada orang yang buat benda ni pun dia tunjuk kat saya. Tak apa tunjuk kat saya boleh bagi feedback. Ada orang yang ada banyak pilihan kan, macam mana dia nak buat. Jadi kita sama-sama tengoklah macam mana kan. Jadi setiap orang ada masalah-masalah berbeza tapi benda ni sangat power tuan-tuan. Sangat power. Benda ni akan menentukan hala tuju channel tuan. Kalau tuan-tuan tengok kebanyakan orang yang buat channel yang tak buat benda ni, channel dia memang rojak. Kan? Memang rojak, memang tak ada hala tuju. Jadi dia orang ni nak subscribe channel kita, dia akan tengok channel kita ni punya konten. Kalau konten kita rojak, susah. Melainkan channel kita ni channel hiburan. Kan? Kita bukan buat entertainment, kita buat education. Education ni dia akan tengok. Kalau channel kita rojak, ada channel kejap buat dia online, tiba-tiba cerita pasal Messi kan. cerita pasal bola, cerita pasal benda lain, pasal macam-macam lah. Jadi orang tak akan subscribe channel kita. Walaupun kita ada value yang kita bagi dekat situ. Jadi bila kita ada benda ni, kita akan fokus. Dan kita boleh discuss dengan saya. Nak fokus mana? Saya biasa jawab. Saya akan bantu. Saya akan tolong buat research kadang-kadang. Saya akan bagi jawapan. Saya bagi jawapan tu bukan saya bagi kosong. Saya bukan bagi pendapat. Kadang-kadang saya research. Saya buat research kadang-kadang saya bagi jawapan. Jadi gunakan saya lah. Jadi benda ni benda pertama yang tuan kena buat. Okay? Boleh InsyaAllah Okay. So kena siapkan Venn diagram ni. Lepas tu okay, saya dekat model 4. Saya percaya dalam ni ramai yang orang lama lah. Kan? Dekat model 4 saya ajar cara nak validate niche menggunakan teknik di bawah. Teknik ni saya ajar lama dah dekat Abang Hisham dulu. Kan? Lepas tu saya jadikan benda tu modul juga. Yang secara generik lah. Okay. So cari idea tadi menggunakan niche tadi tu. Lepas tu kita daripada niche yang katalah kita ni ada banyak sangat pilihan. Aku nak buat pasal digital marketing. Aku pun nak buat juga pasal nak buat pasal kuruskan badan. Aku pun nak buat pasal benda lain, pasal ubat contoh. Jadi semua pun kita suka nak cakap. Tanya konten apa yang tuan paling suka. Semua saya suka nak cakap. Payah juga orang macam ni kan. Semua dia suka. Jadi dia kena validate. Dia kena check dekat Google Trend. Yang mana satu yang paling ramai orang cari. Saya ajar dalam video ni. Cara cari dekat model 4, cara cari idea /niche Google Trend. ATP ni answer the public. Answer the public dengan YouTube search. Dekat sini tuan-tuan akan dapat jawapan. Kalau tuan-tuan ada 2-3 niche nak pilih, kat mana satu yang paling banyak orang cari. Okay. Penting tu. Sebab kita sebagai orang baru lah kan. Kita pun seronok juga kalau kita punya video ada banyak view, betul lah kan. Itu motivation kat kita lah. Jadi kalau dia punya addressable market dia kan. ATM dia addressable target market dia luas. Jadi maksudnya potensi untuk dapat banyak view tu dia lagi tinggi lah kan. Dan jadi daripada situ kita akan dapat tarik ramai orang untuk klik kita punya link affiliate. Dan kemungkinan orang-orang tu dia ada kita boleh selesaikan masalah orang-orang tu. Okay. Jadi dia ada step lah. Saya ajar step dia macam mana. Kita dah start buat modul 1 tadi kan. Kita dah buat benda ni. Kemudian kita masuk dalam Google Trend, kita boleh check.
Lepas tu kita nak dapatkan idea tu, answer the public. Answer the public ni sangat power tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang cakap pasal tak ada idea tu, kalau tuan-tuan masuk answer the public ni muntah 2 tahun pun tak habis buat konten hari-hari. Ambil idea ambil jawapan daripada answer the public ni je. Sebab answer the public ni dia satu website yang dia tunjukkan apa yang orang tanya dekat Google. Apa yang orang tanya pasal kita punya niche tu. Dia akan cerita. Answer the public. Saya ada dalam video tu saya tunjuk cara guna answer the public. Okay. Kalau tuan-tuan nak cari idea konten dekat situ, kalau tuan-tuan buat satu video sehari pun setahun tak habis. Gunakan answer the public je. Jadi saya tunjuk cara dia dekat situ. Dekat dalam video tu, okay. Okay, kemudian boleh validate lah dengan keyword dekat YouTube search bar. Ini pun ada dalam modul 3 kan. Modul 3. Dan saya letak sekali dia punya nota dekat sini lah, dekat modul 4 ni. Jadi boleh terus, tak payah nak scroll ke atas cari, terus cari dekat sini je, okay. Dan yang saya share dalam ni, saya bukan share video je, yang saya punya slide ni pun saya akan share dengan tuan-tuan juga. So sebab link-link ni ada, so tuan-tuan boleh terus klik saja, okay. Kalau saya tunjuk kat sini nanti panjang je kita punya cerita kan. Kita punya kelas malam ni, kalau saya tunjuk satu-satu ni, okay. Tapi kalau ada part, lepas dah tengok nanti, ada part yang tuan-tuan nak saya terangkan detail, tuan-tuan boleh bagi tahu, okay. Okay. Satu lagi, install VIQ plugin dah. Ini pun saya guna banyak lah. Tapi saya guna yang free je, saya tak guna yang bayar pun. Bayar mahal kan. Guna yang free pun dah cukup. Sebab nak tengok dia punya outlier video dia. Maksudnya video yang perform. Video yang perform, outlier ni saya selalu banyak sebut dalam modul 3. Tuan-tuan yang banyak tengok tutorial saya, tahulah maksud saya ni outlier ni. Maksudnya dalam channel tu video apa yang paling perform. Kita ambil video tu untuk jadikan konten, idea konten kita. Tu maksud dia. Tu kita boleh tengok nanti kat situ. Okay. Ni saya ada bagilah. Ni saya tunjuklah sikit gambar kat sini. Nampak tak gambar ni? Kan, contohnya orang tu idea dia nak buat pasal kurus, nak pasal digital marketing, nak pasal affiliate marketing. Jadi dia gunakan Google Trend untuk check. Yang warna kuning ni affiliate marketing, digital marketing warna merah, affiliate marketing cara kurus warna biru kan. Jadi ini kat bawah affiliate marketing lagi ramai orang cari. Okay. Jadi dia ada 3 minat lah orang ni. Jadi saya share lah macam ni. So saya dah tunjuk result kat sini. Terpulang pada dia nak buat konten pasal apa. Tapi yang penting, tak kisahlah benda tu ramai cari ke, benda tu contohlah dia affiliate marketing lagi ramai cari daripada cara kurus, tapi dia boleh, cara kurus ni dia boleh cerita sampai 2 tahun. Dia sangat suka bab ni berbanding dengan cerita pasal affiliate marketing. Dia ceritalah pasal cara kurus, dia tak ada masalah pun. Sebab masalah kurus ni masalah universal kan. Dalam 2 orang, 1 orang obesity kan kat Malaysia. 50% kan obesity. Jadi maksudnya masalah besar lah. Jadi kalau betul angle kita, betul konten kita, konsisten, makan tak habis. Okay. Okay. Nanti saya link video tu saya tunjuk kat sini. Video yang tentang apa? Cara cari idea ni saya letak sekali. So tuan-tuan tak payah nak scroll-scroll. Walaupun ada dalam ni yang belum sampai modul 4. Dia tak dapat tengok kan, tapi bila dia dapat nota ni, dia akan dapatlah tengok video tu. Saya nak bantu dengan cara macam tu lah, so dia terus dapat belajar untuk validate niche dia. Okay, explain from the start point. Ini mencabar saya, macam mana saya jawab kan. Okay, untuk mulakan bisnes. Okay, so sebenarnya dalam saya punya kelas ni, dan sebenarnya saya belajar ni daripada sifu saya, Russell Brunson lah. Russell Brunson kenal ClickFunnels punya founder. Semua sifu-sifu online dalam dunia yang famous seperti Alex Hormozi, Dan Henry, yang famous semua tu anak murid Russell Brunson. Jadi bapak paling sifu sekali Russell Brunson tu lah. Kan, saya belajar dari saya duduk sebulan dengan dia. Saya masuk dia punya bootcamp sebulan. Untuk belajar funnel je. Sebulan. Hari-hari. Hari-hari kena tunjuk muka. Jadi sebenarnya ada 3 benda je sebenarnya bisnes online ni. Apa je bisnes kena buat?
3 benda je kita kena buat. Sebenarnya offer. Satu offer itu produk lah. Kan? Produk kita sendiri ataupun produk affiliate. Okay. Yang kedua, a funnel to send people to. Iaitu satu funnel ataupun sistem untuk buat untuk automation, untuk kita collect database, lepas tu untuk kita buat follow up. Tu funnel. Yang kedua, cara untuk hantar orang ke funnel kita. Itu je. Ada 3 ni sahaja sebenarnya. Tak ada benda lain. Apa je business, dropship, jual barang fizikal, jual servis, apa sahaja bisnes mak nenek dalam dunia ni, 3 benda ni je yang penting. Tak ada benda lain. Master 3 ni insyaAllah. Itu saja. Satu dah ada, offer dah ada, saya dah tunjuk model 1. Model 2 saya dah tunjuk, funnel to send people to. Dan yang ketiga, kita punya traffic. Kita punya channel YouTube. Dan tuan-tuan jangan, kalau tuan-tuan punya YouTube pun tak settle down lagi, tuan-tuan tak payah fikir nak buat traffic daripada tempat lain. Jangan. Fokus satu dulu. Sebenarnya yang paling power YouTube lah sebenarnya. Sebab YouTube ni lagi cepat orang dapat trust. Kita dapat create trust tu lagi cepat. Sebab long form kan. Long form punya content ni, content panjang ni sebenarnya lagi cepat create trust daripada content yang pendek-pendek. Kalau kita jual produk fizikal yang macam orang TikTok kan hari-hari nak kena buat konten kan. Kalau yang produk fizikal yang hari-hari kita rajin buat konten tu, bolehlah kita buat short form. Tapi kalau orang macam kita ni, kita bagus main YouTube. Sebab apa? Orang boleh tengok konten kita lama dan kita dapat create trust kat situ lebih cepat, okay? Sebenarnya 3 benda je ni. Explain from the start point. Sebenarnya benda ni, 3 benda ni je. 3 benda ni sahaja yang tuan-tuan kena master. Tak ada benda lain. Okay, dan 3 tu saya cerita dah dalam model 1, model 2, model 3. Dan dia punya ilmu-ilmu advance saya cerita dalam model 4. Dan sebenarnya saya banyak lagi nak cerita kat tuan-tuan. Banyak lagi yang saya tak share. Tapi terlalu advance. Saya tak sesuai lagi saya nak share. Sebab saya tengok juga progress tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dah sampai sampai level yang saya rasa boleh share benda tu, saya akan share. Jadi sebelum lagi. Jadi saya nak tengok tuan-tuan punya progress. Sampai level tu, saya akan share. Saya nampak, saya akan share. Nampak ada dah orang yang boleh dapat, saya akan share. Saya akan release ilmu saya yang lain pula. Ilmu ni tak habis. Method, terutama sekali yang funnel, saya pun belajar funnel lagi. Saya pun belajar funnel lagi. Banyak jenis-jenis funnel baru yang saya tak buat pun. Kan, webinar funnel, call funnel, banyaklah funnel. Kan, saya baru ajar satu funnel. Ada banyak lagi funnel sebenarnya. Okay. Okay, tapi 3 benda ni je lah cerita dia. Okay. Okay, dan saya tulis nota kat bawah tu lah kan. Tak perlu habiskan banyak masa untuk 1 dan 2 semata. Kita lah nak bermula secepat mungkin. Okay. Katalah, saya nampak, saya tambah satu tutorial dekat model 2 yang untuk orang yang tak sempat buat funnel. Maksudnya bukan tak sempat buat setting dalam sistem.io. Jadi saya ada ajar satu cara untuk collect database guna Google Form dengan Telegram group. Itu pun tak apa. Yang penting kita dapatkan database dulu. Tak ada email follow up ke apa lagi, tak apa. Nombor 1 nak dapatkan database je. Tu 2 benda penting je lah. Landing page dengan tuan-tuan punya lead magnet, 2 je. Tu je dulu. Tak ada email follow up tak apa. Dah ready, dah ada masa nak buat email follow up baru buat. Kadang-kadang ada orang overwhelm macam dia tak start langsung sebab apa, dia fikir nak kena buat email lah kan. Nak kena buat banyak benda. Jadi sebenarnya untuk model 2 fokus kepada landing page dengan lead magnet je. Untuk kumpul je. Kalau landing page pun tak sempat buat, gunalah Google Form ataupun masukkan orang tu dalam Telegram group. Saya ada share lah cara tu dalam modul 2. Saya baru upload yang terbaru lah dekat modul 2. Jadi kalau tuan-tuan tak sempat, tuan-tuan boleh gunakan cara ni. Lepas tu bila tuan-tuan dah ada dekat Google Form tu kan, nanti tuan-tuan akan dapat email dia. So bila tuan-tuan dah ready buat dalam sistem.io, tuan-tuan upload lah. Boleh upload lah dalam sistem.io. Bila dah ready nak buat landing gunakan automation. Tapi cadangan saya pun dulu mula-mula saya memang terus start dengan landing page.
Collect nama email terus. Memang jimat banyak masa lah sebenarnya. Lepas tu kita tinggal nak buat email baru untuk buat follow up je. Ada idea buat, ada idea buat, ada idea buat. Dan saya punya, kalau tuan-tuan tengok saya punya copywriting sekarang ni, sebenarnya saya buat 5% je daripada copywriting tu. Yang dekat community post, dekat saya punya email follow up, saya punya YouTube script, saya buat 5% je. Yang lebihnya semua ChatGPT. ChatGPT tu sebab saya dah train ChatGPT tu supaya jadi macam saya. Jadi dia kena ada cara dia lah nak train ChatGPT tu. Jadi bila kita dah train, dia akan jadi kita dia kalau tuan-tuan nak saya ajar pun tuan-tuan boleh bagi tahu saya bab tu. Jadi sebenarnya memang hari-hari ChatGPT dia tulis untuk saya. Saya cuma tengok je. Tengok betulkan sikit-sikit dah. Sebab cara tulis pun macam saya dah. Kalau AI ni dia rubbish in, rubbish out. Kalau kita ajar dia betul-betul, dia akan jadi macam kita. Okay, so explain from the start point inilah dia punya konsep. Macam saya beritahu tadi lah. Tiga perkara je penting, offer, funnel dengan traffic. Okay, offer produk kita, kan. Orang buat purchase, funnel untuk dapatkan database ni, kan. Orang letak nama, letak email, kita tunjukkan produk kita. Lepas tu, yang ni kita bagi lead magnet lah. Lepas tu kita buat follow up kat sini, kan. Lepas tu kalau kita ada produk lain dalam niche yang sama pun kita boleh jual kat dia melalui kita punya follow up juga. Tapi bila 1 dengan 2 ni buat sekali je. Lepas tu kita cuma tinggal nak traffic saja masuk ke dalam kita punya funnel. Itu saja. Itu je sebenarnya benda yang saya ajar. Tapi untuk benda ni pun ilmu ni kena banyak lah. 3 benda ni. 3 benda ni dia punya mak dia lah. Kan? Anak-anak dia tu kita kena belajar lah. Kita sentiasa update ilmu kita. Dan saya hari-hari belajar. Ilmu apa saja. Ilmu traffic ke, ilmu funnel ke, saya akan belajar setiap hari. Kadang-kadang saya pun tengok jugalah video-video bola, video-video rugby kan. Saya tengok juga kan. Tapi lepas tu saya cepat-cepat saya akan luangkan masa juga. Paling kurang setengah jam untuk satu ilmu saya nak belajar. Okay, adalah orang-orang yang saya follow untuk saya belajar. So ini je lah, explain from the start point, ini sahaja. Dan untuk apa saja niche, untuk apa saja bisnes, ini je cara dia. Ini je cara dia yang sifu-sifu buat, yang dia tak tunjuk, dia tak cerita kat kita pun. Tapi dia buat benda tu. Saya tahu lah benda dia buat sebab memang tengok flow dia, memang dia buat benda-benda ni kan. Cuma dia tak ajar kita lah. Okay, collect database, gunakan landing page ataupun guna Google Group, Google Form ataupun Telegram Group. Okay, sebab ni ada orang cakap tadi dalam feedback form tu, dia cakap pasal nak collect database. Jadi kalau tak sempat nak buat ni dulu. Yang penting buat, yang penting start. Yang penting start je dulu. Apa sahaja cara yang cepat kita boleh buat, kita start. Nak buat Google Form kan Telegram Group ni 15 minit tak sampai. Kan? Memang saya pun ada tunjuk tutorial sekali dalam saya punya nota tu. Nanti boleh tengoklah terus. Ni saya letak dalam model 2 tapi dalam slide ni pun saya akan share juga. Jadi boleh tengok terus. Okay? Boleh? Okay, ni kita masuk bab masa lah bab masa. Ramai orang cerita pasal bab masa. Okay? Jadi saya pun banyak address tentang masa dalam saya punya modul-modul. Macam mana nak cepat. In fact saya ada bagi satu bonus yang 50 idea kan. Saya dah save berjam-jam masa anda untuk buat research. Saya punya research ni. Kenapa saya share? Baik saya buat je tu tak? Kan? Kenapa saya share? Sebab saya pun tak ada masa nak buat. Nak buat semua, makan tak habis kan. Jadi baik saya share dengan tuan-tuan. Tuan-tuan lah buat. Kan? Sebab benda ni dah proven. Pilih tajuk di bawah dan relatekan dengan niche anda. Tukar je. Buat thumbnail, gunakan konsep thumbnail yang mereka ni gunakan. Dengan thumbnail sekali saya bagi kan. Untuk dapatkan perhatian orang untuk klik. Ni video-video yang memang dapat view yang banyak lah. Dan ada video yang channel ni tak ramai subscriber pun. Tapi video tu meletup. Sebab digunakan teknik yang betul. Okay.
Lepas tu gunakan style mereka untuk kongsikan info berkaitan kepada viewers anda. Itu. Tapi dia punya detail tu saya share dalam tutorial tu lah. Ini saya just bagi tahu saja, okey. Dan saya tunjuk juga lah ni cara nak jimat 10 jam masa anda dengan YouTube. Jadi saya tunjuk time saving continuum ni. Dia punya turutan ni yang paling kiri ni editing ni yang paling banyak makan masa kan. 10 jam, 15 jam, 8 jam. Kemudian buat skrip. Buat skrip ni mungkin 2 jam, 1 jam. Voice over setengah jam lah. Kan? Dan yang lepas ni lah. Jadi saya punya cadangan dalam ni saya minta orang, saya punya cadangan untuk outsource lah editing ni. Editing ni tuan-tuan boleh outsource. Sebab tuan-tuan kalau tak ada masa sangat, tuan-tuan boleh outsource editing tuan-tuan. Okay. Tapi kalau tuan-tuan nak cuba editing juga, tak ada masalah. Kena jadi macam saya lah dulu. Hari-hari kena bagi masa, okay. Okay. So, yang pasal masa ni lah, masa dan idea kan. Jadi dalam modul 3 ini tentang idea saja, okay. Jadi tuan-tuan dah boleh jimat masa dengan tuan-tuan tengok saya punya tutorial ni. Dan tuan-tuan terus implement. Tuan-tuan tak payah buat research lah banyak-banyak. Saya dah kira dah macam dah bagi dah jalan dia, kan. Saya bagi dah dalam modul 3 tutorial video ataupun konten untuk nak create affiliate marketing. Apa dia? Video apa yang tuan-tuan nak kena buat? Saya tunjuk dalam tu. Apa benda dia? Keyword untuk dapatkan views ke video anda. Tuan-tuan ikut je keyword yang saya tunjukkan tu. Fame jacking. Fame jacking ni apa dia? Tuan-tuan ikut. Modul 4 pun. Saya siap bagi bulan lagi. Bulan November sampai Januari setiap tahun. Apa konten nak buat? Tuan-tuan ikut je ni. Sebab setiap tahun, semua content creator akan buat konten yang macam ni. Yang content creator yang besar-besar yang memang dah study benda ni. November sampai Januari, apa yang diorang buat? Sekarang ni pun tuan-tuan dah boleh plan dah. November nak keluarkan konten apa. Kalau tuan-tuan dah tahu dah benda ni. Dan memang views akan meletup banyak, akan naik pada bulan November sampai Januari. Ada sebab dia. Saya share dalam saya punya tutorial modul 4 ni. Apa sebab dia? Dengan dia punya research dia apa semua. Apa konten nak buat? Dan dalam ni ada 50 idea konten lah. Kalau 3 bulan ni agak-agak 50 konten boleh buat tak? Kan? Tak terbuat punya kan? Jadi dapat beberapa kan. Contoh dalam 3 bulan ni dapat hasilkan 6 konten kan. Daripada itu dapat okey. Tak ada masalah. Kan? Tapi saya dah bagi jalan pada tuan-tuan untuk buat. Okey. Cara cari idea. Tadi saya dah share tadi kan. Gunakan Google Trend, answer the public dengan YouTube search bar. Dengan content strategi untuk dapatkan buyers. Itu dalam model 4 juga. Ini saya ada share lah. Cara nak buat apa content strategi dia. Untuk dapatkan orang yang broad. Lepas tu macam mana nak untuk dapatkan orang yang niche dengan orang yang spesifik. Semua tu saya cerita dalam model 4. Ini panjang juga saya cerita ni. Jadi tuan-tuan boleh refer untuk dapatkan idea. Ada 6 tutorial yang saya share untuk dapatkan idea. Jadi ada yang jawab dalam soalan tu, dia kata tak ada idea nak buat. Dia tak ada idea, saya faham juga sebab dia baru modul 1. Jadi dia tak dah sampai lagi tutorial ni, modul 3 dengan modul 4 ni. Jadi untuk dapatkan idea, tuan-tuan yang dah lama yang kat sini tu yang dah boleh akses, tuan-tuan boleh tengok terus apa idea nak buat. Tapi tolonglah buat nombor 1 dulu. Modul 1 tu tolong buat dulu kan. Kalau tuan-tuan dah buat tu, model 3 dengan 4 ni dah jadi senang sebab tuan-tuan dah ada panduan. Tuan-tuan dah ada jalan yang dibentangkan. Kalau tak nanti tuan-tuan akan cacah marba. Niche cacah marba, semua cacah marba. Jadi benda tu tak razor sharp. Tak tepat. Tuan-tuan punya audience tak tepat. Jadi susah nak dapat sales affiliate. Okay? Jadi ini fokus pada ni je, okay? Okay, masa lah. Ni saya share lah. Ni saya pernah share sebenarnya tapi saya share balik lah. Kan? Ni memang saya buat ni, benda ni. Okay? 1 hingga 2 jam sehari. Contoh planning yang saya buat. Ini memang saya buat. Okay? Isnin saya cari idea. Cari idea ni saya tengok video-video orang lah. Saya tengok video-video orang, saya punya kompetitor. Saya buat ada template nanti saya share.
orang daripada niche lain sesuai tak, jadi daripada niche lain pun kita boleh dapat idea sebenarnya. Sebenarnya lagi bagus kita dapat idea daripada niche lain, jadi tapi kita tukar tajuk tu sesuai dengan niche kita. Boleh ada cara dia. Saya rasa dalam ni ada saya tunjuk ni, dalam ni. Salah satu daripada tutorial ni saya ada tunjuk cara tu. Okay, Selasa saya tulis skrip. Tulis skrip je, jangan buat benda lain. Dah siap skrip, walaupun siap cepat, setengah jam siap, okay, tak apalah, habis. Alhamdulillah, cukup. Ada lagi setengah jam kan, tak payah buat benda lain. Okay, cukup tulis skrip je dulu. Rabu saya buat voice over. Khamis dengan Jumaat saya editing. Sabtu pun saya editing lagi sebenarnya. So Sabtu saya ada masa lebih sikit lah sebab Sabtu kan. Ahad saya publish. Kalau saya perasan dulu video-video saya akan publish hari Ahad. So memang Ahad saya siap. Ahad tu dah habis editing, saya buat thumbnail. Petang Ahad saya akan publish. Kalau perasan dulu video-video saya memang Ahad petang. Tapi sekarang tak masa tu. Sebab saya tunggu editor. Editor saya bagi hari apa, itulah saya siap. Saya boleh publish. Tapi ada video yang editor saya dah bagi dah awal. Hari semalam dah dapat, tapi saya tak siap thumbnail lagi. Tak apalah. Saya buatlah besok ke, lusa ke. Okay. Dan saya repeat cycle ni Isnin sampai Ahad. Kalau terlebih, katalah Isnin cari idea tak dapat juga. Tak apalah, bawa lah hari Selasa. Kan? Katalah tulis skrip ni kadang-kadang ambil masa lama juga. 1 hari tak cukup. Tak apalah, buat 2 hari. So at least dia bergerak, ada pergerakan setiap hari untuk channel kita. Untuk kita punya projek pencen awal ni. Saya panggil projek pencen awal lah. Kan? Ataupun pencen lah tak risau. Kena BSS ke kan. Sekarang ni oil company pun banyak dah buang orang kan. Dulu oil company lah pekerjaan impian semua orang. Kan? Tapi itulah. Okay. Tak nak cerita panjang lah benda tu. Okay. Okay, hari kerja saya buat macam tu lah. Ni tuan-tuan dah biasa dengan cerita saya lah. Pergi kerja awal elak jam, lepas tu buat sebelum masuk kerja sejam sehari. 8-5 kerja macam biasa, petang drive balik, malam 7 sampai 9. Masa dekat surau ke masjid, kalau kat rumah saya. Lepas tu lepas balik uruskan family, rehat macam biasa. Macam saya cerita kat tadi, kadang-kadang antara maghrib isyak tu, saya buat juga. Kalau saya dah ada masa sikit. Lepas tu weekend Sabtu Ahad, 2 jam lepas subuh saya akan tutup telefon. Saya akan bagi tahu masa tu anak-anak pun tak bangun lagi kan. Kan tak activate lagi. Okey. So sampai pukul 9. Lepas balik daripada surau pukul 7 sampai pukul 9 saya akan buat. Lepas tu saya lagi 22 jam, tak cukup 22 jam. Kan cukup lah 22 jam kan. Untuk spend masa dengan family. Ini memang saya buat. Dan saya repeat cycle ni Isnin sampai Ahad. Saya harap benda ni dapat bagi panduan lah pada tuan-tuan. Okay, ini saya punya planner saya lah, saya buat ni sampai sekarang. Tuan-tuan. Apa yang saya buat. Ni bulan April lah saya tunjuk. Okay. Setiap hari saya akan tulis apa yang saya akan buat. Dan planning ni saya akan buat seminggu saya akan buat seminggu sekali lah planning. Contohnya hari Ahad ke ataupun hari Isnin saya akan buatlah untuk sepanjang hari punya plan. Hari Isnin nak buat apa, 7 hari bulan nak buat apa. Masa 7 hari bulan tu saya dah plan lah. 7 hari bulan buat apa, 8 buat apa, 9 buat apa, 10 buat apa. Ni masa ni April ni tak salah raya kan. Ni yang gelap-gelap ni raya lah kan. So memang tak buat kan. Tapi saya isi juga untuk saya ada target, supaya saya ada target. Dan yang hijau ni saya dapat buat. Yang tak hijau ni maksudnya saya tak dapat buat. Saya pun manusia biasa kan. Bukannya semua yang saya plan saya dapat buat kan. Adalah distraction lain, halangan lain datang kan. Jadi yang tak dapat buat contoh study school kat sini kan. Saya bawa ke sini. Sini pun tak dapat, saya bawa ke sini kan. Last sebab kita dah hutang banyak kan. Last hari Sabtu ni baru saya dapat study. Sebab saya ada join community juga. Saya bayar 1,000 lebih community ni. Belajar ilmu-ilmu buat duit online lah. Yang sekarang ni saya nak advance lagi. Ni pay for academy ni saya punya marketing agency lah. Saya nak bayar semua, saya tulis lah kat sini semua. Review editor kerja, betul bayar dia. Follow up editor untuk US channel. Draft community post pun saya tulis kat sini. Nampak? Kan? Email marketing untuk
Tube Professor Circle follow up. Ni saya buat terus 5 email dekat sini. Tu saya separatekan lah hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Kita boleh buat kat kerja yang batch macam ni, contoh kerja yang untuk macam ni saya buat 5 email dalam satu masa. Untuk 5 hari untuk follow up kan. Boleh? Kita boleh batchkan kerja kita kena kumpulkan ikut kita punya masa. Macam ni contoh, satu hari ni saya buat email je. Sebab apa? Bila kita dah ada momentum untuk buat benda tu, maka kita akan lagi cepat lah. Kita punya otak dah dekat situ. Jadi kalau kita nak buat lagi banyak kerja berkaitan dengan benda tu pun dah mudah. Sebab apa? Kita punya otak dah dekat situ. Okay? Ni saya punya planner. Saya akan bagi pada tuan-tuan lah planner ni. Saya dah buat untuk mudahkan tuan-tuan. Okay? Untuk mudahkan tuan-tuan. Ni lah saya tunjuk. Nampak tak ni? Ni Julai punya, Jun, April. So yang gelap ni maksudnya yang hari yang dah berlalu lah. Tuan-tuan boleh ni lah. Kan? Tuan-tuan boleh isilah planner tu ikut yang saya cadangkan. Ni planner ni ikut tuan-tuan lah sebenarnya. Nak isi macam mana kan, tuan-tuan punya planner, tuan-tuan isi. Dan insyaAllah kalau tuan-tuan hari-hari pagi tengok ni dulu. Tengok ni dulu. So tahu hari tu apa nak buat. Okay. Satu dua benda pun tak apa, tak ada masalah. Janji ada benda yang ada pergerakan. Dan kita boleh letak jugalah kat sini target untuk setiap kuarter, setiap 3 bulan. Tuan-tuan tulislah target untuk 3 bulan apa tuan-tuan punya target, dan pecahan untuk dapatkan target setiap kuarter tu tuan-tuan pecahkan melalui bulan. Contohnya sekarang dah sampai kuarter tu kan, dah sampai bulan Jun kan. Tulislah target kuarter tu apa. Wajib konsisten, betul tuan. Benar, itu benar. Saya buat ni kan, tuan-tuan boleh guna saya punya template ni. Memang saya buat. Jadi kat bulan Julai, tuan-tuan isi lah. Bulan Julai, apa dia? Bulan Jun kan, apa dia? Lepas tu untuk bulan Julai pun kalau tuan-tuan ada target, tuan-tuan boleh tulis lah. Tak ada masalah. Sebenarnya planning ni memang nampak banyak makan masa kan. Kita rasa macam buang masa buat planning. Sebab planning pun makan masa. Tapi sebenarnya tak. Kita duduk satu hari kita buat planning, sebenarnya dia akan jimat banyak masa kita. Sebab saya pun nak buat planning susah. Saya bukan jadi seorang yang organize juga sebenarnya, bukan. Tapi saya terpaksa. Saya paksa diri saya juga untuk buat benda-benda ni. Kalau tak, memang tak bergerak. Saya pun tak bergerak. Saya manusia biasa juga. Jadi saya paksa diri saya untuk buat benda-benda ni. Okay? Dan kemudian, okay, ni saya share juga lah. Sebab kita dah cakap pasal masa kan. Saya share juga ni. Okay. Nampak tak? Okay, nampak Ini saya punya production list untuk tahun ni. Apa ni tajuk-tajuk video yang saya nak buat. Okay, title. Ni progress dia apa, dah upload. Uploader ni dah upload lah. Lepas tu ada send to editor, yang dah send kepada editor. Yang ni tinggal nak buat thumbnail. Ni dia punya script, semua dekat sini. Semua ni link pada Google Doc lah. Yang ni script dia. Okay. Ni reference. Kalau tengok ni reference. Reference ni adalah video competitor ataupun video reference yang saya nak tengok. Ni. Tahu tak nak buat macam ni? Nak dapatkan tulisan video ni je. Tahu kan? Saya bagi contoh lah Kita ambil video tuan. Okay. Ni lah Okay Kenal lah channel ni. Katalah kita nak ambil video dekat channel ni sebagai reference Kita tekan share. Okay, copy. Copy ni ada copy dapat Copy ni. Lepas tu kita pergi dekat template tu. Template saya tadi balik. Okay. Katalah saya nak taruh dekat sini Sini, saya paste lah. Paste kat sini. Okay, ni ada link video kan. So ni nampak link kan tak cantik. Ini dia tulis video kan. Ni nampak lebih organized tu tak? Kalau dia nampak tulisan video saja kan. Tapi kalau nampak link ni kan serabut. Jadi klik sekali kat sini. Klik nampak. Lepas tu nampak kat bawah ni ada copy, ada pen, ada link kan. Tekan edit link ni. Dekat sini yang atas ni tulis apa yang kita nak tulis. Macam saya nak tulis video kan. Saya tulis video terus. Video. Lepas tu saya tekan apply. Tak apa. Nanti recording ni saya bagi. Nanti tuan-tuan boleh tengok balik lah kalau tak dapat tangkap. Okay, apply.
Nampak? Ada video kat sini, nampak? Okay. Sama juga skrip pun sama. Ini skrip, ini link kepada saya punya Google Doc lah. Jadi saya letak semua dekat sini supaya saya organize. Saya bukan organize macam ni ya. Saya tak organize macam ni. Saya bukan orang macam ni asalnya, tidak. Tapi sebabkan dah terlalu banyak benda, dah clutter kan, dah terlalu banyak bersepah, jadi saya tak boleh. Susah, lambat saya buat kerja nanti, saya buat macam ni. Okay, lepas tu kat sini saya letaklah thumbnail konsep. Thumbnail satu apa dia punya konsep, apa nak tulis. Contoh yang macam ni kan. Apa? Saya terjumpa cara mudah buat dia online tanpa modal. Okay, thumbnail pertama tak ada follower, tak ada ad, tulisan dekat thumbnail tu lah. Thumbnail kedua tulisan dekat thumbnail tu 1,700 seminggu. Macam tu lah, ni idea thumbnail lah. Saya buat sini. Jadi bila ada idea, tuan-tuan dapat idea, tuan-tuan letak kat mana? Ada tak tempat nak letak idea tu? Ke dalam kepala je tak habis? Kan? Jadi kalau dalam kepala je dia akan hilang. Betul tak? Dia adalah 2-3 hari hilang kepala kita, lepas tu hilang. Tulis kat note. Saya pun macam tu juga dulu. Tapi bila tulis kat note banyak, lama-lama tak terfollow up idea tu. Nampak benda lain, nak buat benda lain. Nampak benda lain, nak buat idea lain pula kan. Last idea yang lama-lama tu langsung tak buat. Jadi kalau kita susun macam ni, terus letak, dan kita letak progress dia apa, kan. Jadi kita akan ada follow up lah terhadap idea-idea kita tu. Dan bukan semestinya kita letak dekat sini, kita kena buat. Kan? Kita kumpul dulu, lepas tu kita tengok lah, by time kita tengok mana satu yang sesuai masa ni. Kan? Yang kuning ni, yang hijau ni yang dah siap lah, dah upload. Yang kuning ni yang dalam progress, satu dah send kat editor untuk edit. Kan? Satu lagi tinggal thumbnail. Yang lain sini baru idea, tapi dah ada reference video lah. Video reference dah ada. Idea ni tak jalan apa-apa lagi lah maksudnya. Skrip pun tak ada lagi, apa pun tak ada. Kalau skrip dah ada, saya dah tulis dah skrip kat sini. Okay. Jadi saya akan bagilah template ni kat tuan-tuan. Lepas tu tuan-tuan boleh letaklah kompetitor tuan siapa. Saya letaklah kompetitor saya kan. Siapa saya punya reference. Semua-semua ni lah. Saya akan share juga benda ni dengan tuan-tuan nanti. Ni landing page link saya letak kat sini lah. Lead magnet punya link saya letak kat sini nanti. Saya dah kosongkan dah sebab saya nak bagi ni kat tuan-tuan nanti. Okay. Jadi ini benda ni sebenarnya bantu saya. Memang bantu saya untuk saya punya konten. Sebab tu saya share dengan tuan-tuan. Sebenarnya ada apps untuk buat benda ni. Tapi semua bayar lah. Macam Trello, Notion. Ada. Kalau tuan-tuan nak guna. Tapi nak cerita yang tu banyak benda. Jadi saya cerita benda ni paling senang. Sebab saya pun buat macam ni je. Saya guna yang nak free kan. Saya buat macam ni lah. Tapi benda ni berkesan lah. Okay. Okay. Okay, dah sampai sini. Okay, setakat ni ada soalan tak? Dah 10.30, 10.40. Tak sempat cerita pasal Avatar. Tu lagi sejam lah kalau nak cerita. Kalau tuan-tuan lah kan. Ataupun saya boleh bawa kepada, tapi tuan-tuan sebenarnya kalau tuan-tuan buat yang kalau tuan-tuan buat yang ni, ini pun dah cukup untuk tuan-tuan punya direction konten tuan-tuan sampai setahun. Bukan sampai setahun, sampai saya buat sekali ni dulu. Sampai sekarang saya guna benda ni je untuk saya punya panduan konten. Jadi sebenarnya buat apa yang saya ajar, insyaAllah. Buat je. Tuan-tuan kena trust the process. Trust the process. Itu saja. Tapi ini yang saya belajar dan saya buat dan alhamdulillah ada hasil. Dan orang-orang yang berjaya buat benda yang sama. Orang-orang yang buat 6 angka sebulan pun buat ni. Orang yang buat 6 angka setahun pun buat ni. Orang yang buat 7 angka sebulan pun buat ni. Orang yang buat 8 angka sebulan pun buat ni. Okay. Sekejap saya nak baca mesej banyak masuk ni. Kan? Okay. Saya guna Word. Okay. Kena disiplin tinggi, betul. Saya punya disiplin tak tinggi sangat. Tapi saya paksa diri saya lah. Saya pun bukan jadi seorang yang disiplin. Jom study balik. Okay.
perlukan semangat yang kuat. Kadang saya rasa nak bakar bulu hidung. Okey. Memang kena semangat lah. Kena ada satu yang drive kita lah. Saya pun memang banyak halangan kan. Tapi apa, kita kena push diri kita lah sebenarnya. Memang banyak halangan. Tapi nak buat macam mana kan? Kita kena buat juga. Okey. Boleh je habis lewat satu ad free sikit. Ni untuk yang malam ni punya ke? Nur Saidi, Abang Nur Saidi. Malam ni macam sesi motivasi jugalah kan. Tapi sebenarnya saya nak bagi panduan lah sebenarnya. Panduan untuk tuan buat. Apa push factor untuk tuan buat benda ni? Abang tu next class. Okey ke kalau voice over guna suara AI? Okey, kejap. Saya satu-satu Push factor Push factor saya nombor satu, saya nak berhenti kerja awal. Saya tak larat nak kerja sampai umur 50, umur 40. Saya tahun ni 40 lah. Tapi saya dah alhamdulillah lah, dah free lah. Saya nak masa banyak sebab dulu memang saya macam Tuan Reza lah juga, memang banyak outstation, masa dengan family tak ada. Memang tak ada, memang sekali outstation 2 minggu, 3 minggu. Kadang-kadang kalau pergi overseas sampai bulan kan, saya pernah duduk Itali 3 bulan. Benda macam tu lah, jadi dah kahwin susah. Dulu masa muda-muda okey lah kan, dulu seronok lah kalau kerja. Saya pun dulu kerja offshore, oil and gas. Masa belum kahwin okey lah, tapi dengan faktor, dengan usia kan, dengan nak tengok anak membesar dan sebagainya. Jadi saya paksa diri saya lah. Saya paksa diri saya untuk saya buat benda ni. Tu saya punya push factor. Saya tengok anak saya takkanlah hari-hari pergi gelap balik gelap. Kan? Lepas tu dengan takkan hari-hari travel kan. Jadi itulah. Sebab itulah kadang saya pergi outstation pun saya buat. Kadang-kadang saya balik rumah lambat sikit. Saya saja sebab saya pergi kafe dulu, saya buat sejam, saya dinner, lepas tu saya buat saya punya projek ni lah. Saya buat. Itu saya punya push factor. Saya tak nak kerja sampai umur 50. Alhamdulillah lah, tak sampai 50 lah. Sebenarnya saya punya target umur 45. Saya berhenti. Saya full time. Tapi alhamdulillah Allah bagi awal lah. Okay. Itu push factor saya lah. Jadi saya rasa Tuan Reza pun sama kot. Betul lah Tuan Reza? Kan, kita yang dah macam ni kan, kita punya lebih kurang lah, kita ada family ni, macam tu lah kita punya push factor. Memang nak dapat tu memang kena korban dulu. Kita kena korbankan kesesaan yang mula-mula tu untuk kita dapat kesesaan yang lagi panjang, yang lagi lama lepas tu. Itu memang ayat klise lah kan, bunyi macam klise tapi memang betul-betul. Kita korbankan dulu awal-awal. Macam saya share lah, target 6 bulan dulu. 6 bulan ni aku korban dulu, aku korbankan rehat aku sikit. Aku korbankan sikit scrolling social media aku fokus kat benda ni dulu. Memang bercinta tu kan, nak bergerak, nak angkat badan ni, nak buka laptop, nak buat editing, nak buat skrip, bercinta. Kan? Orang kata bercinta kan? Bercinta nak buat. Tapi kita paksa juga diri kita. Kadang-kadang pagi weekend kan, wife anak-anak ajak pergi mana-mana kan. Tapi kita bagi tahu dia siap-siap lah. Okay. Kita pukul 9 baru kita gerak. Macam tu. Ayah ada projek sikit nak buat. Okay. Macam tu lah. Itu saya factor. Okay. Abang tu next class. Itulah. Saya pun rasa next class lah kot. Mungkin kita boleh buat awal sikit lah, lagi 2 minggu ke. Okay. Tuan Nur Saidi boleh fokus dulu yang pasal yang buat niche ni dulu. Dan fokus dengan benda yang saya terangkan kita punya kelas ni dulu. Okay. Okay. Boleh kalau voice over guna suara AI? Okay. AI ni dekat market global accepted. Orang tak ada masalah dengan suara AI dalam konten kita. Tak ada masalah. Video AI pun orang tak ada masalah. Memang banyak channel-channel meletup AI. Tapi dekat Malaysia belum. Orang Malaysia ni dia lambat sikit. Bukan lambat.
dia macam human connection tu lebih kuat kot rasanya. Jadi saya pun ada bincang juga benda ni dengan ramai sifu-sifu marketing pasal suara AI ni, dengan pasal konten AI. AI ni memang tak boleh ganti kita of course. Dan sebenarnya suara AI untuk orang Malaysia ni belum lagi. Macam tuan-tuan, lah Tuan Muin lah yang tanya soalan ni. Kalau tuan-tuan tengok video, dengar suara AI, tuan nak sambung ke, tuan nak sambung tengok video tu ke, ataupun tuan tak jadi tengok video tu? Boleh saya tanya soalan tu tak? Kalau saya dengar AI, kalau orang putih saya dengar. Kalau Melayu punya suara AI, saya dengar, saya terus tak edit. So saya terus tak dengar. Saya terus skip video tu. Jadi kita orang Malaysia mungkin tak, kita AI ni kita gunakan tempat yang betul lah dekat Malaysia ni. Contohnya untuk dapatkan idea, untuk buat copywriting, untuk buat skrip. Saya memang guna. Saya memang buat. Tapi suara AI tu belum lagi. Tapi kalau tuan guna 11 Labs, kalau tuan 11 Labs yang package berbayar, 11 ni yang suara AI punya website lah kan. Punya apps. 11 Labs tulis kat sini. 11 Labs ni famous lah. Jadi 11 Labs ni dia ada satu function kalau tuan buat yang package berbayar, yang bayar $5 je sebulan. Murah. 11 Labs ni boleh clone suara kita. Maksudnya dia akan suruh kita baca satu perenggan, kita baca perenggan tu, dia akan rakam suara kita. Lepas tu bila kita masukkan skrip, dia akan dia akan baca skrip tu dengan suara kita. 11 Labs. 11 Labs boleh insyaAllah. Maksudnya kena guna suara kita jugalah, bukan suara AI. Tapi AI tu dia dah clone suara kita lah. Suara orang juga. Tapi boleh guna AI. Sekarang ni dah boleh. 11 Labs dah ada clone lah. So far yang free tak ada lah. Yang berbayar je ada untuk clone suara ni. Saya ada jumpa lah beberapa software yang boleh clone suara yang free. Tapi tak jadi juga. Dia kena 11 Labs juga. Jadi kalau nak guna suara AI boleh. Tapi kena suara untuk market Malaysia, suara orang betul macam kita. Bukan suara robot-robot yang orang dengar pun tahu tu robot. Okay? Video saya memang pakai AI. Tuan nak asal nanti tuan tengok dan minta komen. Boleh, tak ada masalah. Inilah gunanya saya di sini. Saya akan bagi komen yang jujur. Saya bukan komen ambil hati. Komen saya akan bagi jujur. Apa yang sepatutnya. Okay? Jadi itu yang sebenarnya kita nak kan. Kita nak komen jujur kan. Jadi kita ni lah. Saya akan bagi komen. Tak ada masalah. Boleh share. Sebenarnya tuan-tuan boleh gunakan saya. Kalau tuan-tuan dah baru buat skrip, dah siap skrip nak suruh saya baca, boleh, tak ada masalah. Boleh. Tuan-tuan dah siap thumbnail, nak suruh saya review thumbnail tuan-tuan, saya akan review thumbnail tuan-tuan. Ini servis ni tak dapat kat mana-mana ni. Okay. Saya akan review. Tak ada masalah. Saya akan beritahu lah apa benda nak diperbaiki. Skrip, apa benda nak diperbaiki. Tuan-tuan punya thumbnail, apa nak diperbaiki. Tuan-tuan punya content sendiri. Apa benda, tuan-tuan punya idea, tuan-tuan punya tajuk video tuan-tuan. Tuan-tuan boleh share dengan saya sebelum tuan-tuan post. Kita nak buat pun bukannya senang kan. Jadi kalau kita post tak dapat hasil tu tak optimum. Kan? Sebenarnya benda tu kadang-kadang tuan-tuan kena tweak sikit-sikit je. Nak kena betulkan sikit-sikit je lagi. Tapi bila dah upload, dah tak boleh turunkan lah kan. Jadi kadang-kadang ada sikit-sikit tweak je. Kadang title dengan thumbnail paling penting lah. Title dengan thumbnail ni sebenarnya 50% daripada video kita. Daripada konten kita. Sebab itu packaging. Kalau kita hasilkan video yang paling power dalam dunia pun, tapi tak ada orang klik, tak jadi apalah video tu, betul tak? Padahal itulah video yang paling power dalam dunia. Kalau orang tengok, oi power gila video ni kan. Tapi sebab tak ada orang klik. Sebab masalah dia thumbnail dengan title kita. Jadi video tu tak jadi apa. Jadi title dengan thumbnail ni orang kata 50%. Kalau tuan-tuan nak saya review lepas tuan-tuan buat, bagi kat saya review. Tak ada masalah. Saya akan bagi tahu saya punya feedback lah. Saya tak janjilah video tu akan meletup. Tapi saya akan share apa ilmu saya lah. Yang penambahbaikan yang boleh dibuat. At least lebih baiklah daripada apa yang sepatutnya, apa yang asalnya. Okay? Boleh? Okay. Kalau saya target market luas selain market Malaysia, boleh? Boleh? Tak ada masalah. Ikut keselesaan kita.
ikut keselesaan kita, ikut kita seronok nak buat yang mana. Kalau kita rasa kita boleh deliver untuk market luar negara, tak ada masalah. Memang dapat pun lagi banyak lah. Saya pun ada beberapa projek ni market luar negara, saya tak share lagi dalam ni, tu advance sikit. Tapi maksudnya tak ada masalah, boleh. Ramai pun orang Malaysia yang berjaya dekat luar. Yang faceless, banyak. Yang tunjuk muka pun ada. Banyak, sebenarnya banyak. Sifu daripada Malaysia pun ada. Sifu di peringkat antarabangsa. Bukan Irfan Hairi seorang je. Irfan Hairi tu salah seorang lah. Tapi maksudnya sebenarnya sifu kat Malaysia ni ramai yang dah berjaya dekat peringkat global. Ramai. Dalam niche make money online ni. Saya dah banyak dah. Saya pun adalah connection dengan diorang. Belajar dengan diorang lah sikit-sikit. Kan. Saya belum sampai level diorang lagi lah. Tapi ada. Tak ada masalah. Okay. Target market luar negara boleh. Kalau tuan nak saya validate idea tuan pun, saya boleh buat. Saya boleh share saya punya pendapat. Boleh market luar negara lagi luas lah sebenarnya. Edmund Low. Edmund Low salah satu lah. Ramai lah Edmund Low, Peng Joon, Branson Tay. Ramai. Yang paling famous sebenarnya kat luar negara ni Peng Joon. Peng Joon ni kira sifu yang besar lah. Tapi orang kat Malaysia tak kenal dia. Orang US je kenal dia. Orang US, orang Europe kenal dia, Peng Joon. Kalau tengok Pengjoon, Peng Joon. Tu pun saya ada belajar banyak dengan dia juga. Dia pun anak murid Russell Brunson lah. Okay? Okay. Ada soalan lagi? Sebelum kita mengakhiri sebab dah pukul 11. Ada soalan? Ada soalan? Ada soalan 1, ada soalan 2. Ini sikit. Tolong doakan kami bersemangat dan istiqamah. InsyaAllah, amin. Apa pendapat tuan tentang video short? Okay. Pendapat saya tentang video short. Short, kalau kita nak dapatkan short ni dia bagus untuk dapat subscriber. Untuk dapat subscriber bagus. Dia untuk tarik subscriber. Tapi short ni dia ada masalah sikit kalau orang kita, subscriber kita tu adalah orang yang dia punya attention span dia pendek. Maksudnya dia boleh tengok video ni pendek-pendek je. Jadi bila kita produce video panjang tu biasanya tak perform. Biasanya tak perform. Jadi ada orang yang buat short lain channel, long form lain channel. Ada yang macam tu. Tapi kalau orang macam kita ni tak ada masa sangat, buat satu je lah. Sebab short dia ada audience dia, long form ada audience dia. Dan sebenarnya audience untuk long form ni sebenarnya dia lagi mudah untuk convert sales. Sebenarnya. Dia ada rule dia, ada orang buat research. Bukan orang lah, sebenarnya marketing yang world marketing ada buat research lah. Untuk orang tu dia beli barang daripada kita, dia akan ambil masa 7 jam untuk tengok konten kita. 7 jam. Kalau kita buat short, berapa jam konten kita akan buat? Berapa banyak short kita nak buat? Boleh? Tak ada masalah. Kalau boleh buat, tak ada masalah. Short pun sekejap je, satu hari 1 jam boleh buat. Okay. Buat long form lah. Saya punya cadangan buat long form. Fokus pada long form. Long form 2 minit, 3 minit pun tak apa. Okay. Short ni kurang sikit lah. Short ni untuk hiburan boleh lah. Kan? Sekejap niche antara yang susah nak capture. Banyak benda masuk kepala. Tuan pernah buat affiliate Shopee atau Lazada? Sekejap Tuan pernah buat affiliate Shopee atau Lazada? Saya tak buat. Saya buat sekejap lah dulu. Tapi sebab ciput lah dia punya commission. Kan? Sebab kita kena optimize juga kita punya masa buat konten tu. At least kita dapatlah satu produk tu RM10 okey lah. Sebab untuk dapatkan komisen RM50 dengan untuk dapat komisen RM5, dia punya usaha sama je.
Betul tak? Betul Untuk dapat komisen RM50 dengan untuk dapat komisen RM5, usaha yang nak dibuat sama je. Kan? Setuju tak? Untuk dapatkan komisen RM50 dengan untuk dapatkan komisen RM100, usaha dia pun sama juga. Usaha yang dibuat sama. Jadi saya tak buat sebab dia punya komisen sikit. Saya ada share dalam saya punya modul 1. Saya ada share yang tentang pasal Amazon Affiliate. Amazon Affiliate pun sebenarnya untuk affiliate marketer yang advance, diorang tak pergi ke Amazon Affiliate sebab Amazon Affiliate commission 3%. Kan? Kalau kita duit USD banyaklah untuk kita. Tapi saya tak banyak pun. Lebih baik kita fokus pada affiliate network yang bagi komisen lebih banyak. Tapi kalau tak ada juga, boleh buat lah. Kalau kita dah cari kat mana tak ada juga, kita buat jugalah. Tapi kita kena scale lah benda tu. Maksudnya kita dapatkan komisen yang banyak lah untuk dapat hasil yang lebih banyak. Tapi masa yang digunakan sama je. Okay. Okay. Niche antara yang susah nak capture. Banyak benda masuk kepala. Nak buat niche beauty lah, sport lah. Okay. Jadi ini macam saya bagi tahu tadi, dalam modul 4 tu saya ada share, tuan validate. Dan kemudian tuan buat keputusan. Okay, antara beauty dengan sport. Beauty ni untuk lelaki ke untuk perempuan? Tuan boleh cakap tak pasal beauty? Tuan punya idea boleh cakap tak? Tuan punya konten, tuan tengok konten yang tuan consume hari-hari, yang tuan tengok. Beauty ke sport? Okay. Jadi yang mana lagi banyak, itu minat kita. Beauty memang saya pun pernah terasa nak buat. Saya pun terasa nak buat sebab dia punya market memang besar. Market memang besar kan. Dan kat Malaysia ni pun tak ada orang yang buat sistem macam ni, yang sebenarnya beauty ni. Untuk influencer dia orang pakai, dia orang buat video yang hari-hari kena buat tu kan. Dia orang kena rajin buat konten. Yang pasal follow up macam kita ni tak ada orang buat lagi. Kalau kita buat memang kita orang pertama lah. Kita ada upper hand lah. Tapi tanya diri kita balik lah, kita boleh cerita tak? Kita boleh tak cerita benda tu tak bosan? Banyak tak effort kita perlukan untuk buat research? Banyak tak effort? Kalau effort terlalu banyak kan, kita nak cakap pasal benda tu, kita buat benda yang senang untuk kita. Itu je. Sebab sebenarnya tak ada benda yang sebenarnya tak ada niche yang saturated, tak ada niche yang tak menguntungkan, tak ada. Semua menguntungkan. Semua tak saturated. Dia kita ni je. Kita ni bagus tak bagus kita market benda tu. Tu je. Ada orang masuk pada niche yang saturated tapi dia meletup. Sebab apa? Cara dia distribute dia punya content kan. Cara dia buat marketing, cara angle dia macam mana, cara dia tackle customer, cara dia, semua tu lah kena kan. Jadi itu sebenarnya kita ni, dia punya rahsia dia. Kita buat apa pun semua okey. Macam saya cakap soalan mula-mula tadi lah kan. Apa cara yang cara yang paling betul untuk buat. Sebenarnya semua cara betul. Tapi kita punya ni lah. Kita punya cara tu pula macam mana. Contoh Khairul Aming kan. Dia jual sambal je. Kan. Jadi macam mana dia boleh buat. Jadi cara dia betul lah. Kalau orang biasa jual sambal tak kaya pun kan, betul tak kan. Tak meletup macam dia. Tapi dia buat sambal, bukannya dia orang pertama dalam dunia buat sambal kan. Dan resepi sambal tu pun bukan resepi dia kan. Dia pun ambil resepi orang. Kan, orang yang dia ambil resepi tu pun tak kaya-kaya kan. Dia yang kaya. Jadi cara macam mana dia buat marketing. Jadi YouTube platform yang paling power lah sebenarnya buat marketing. Tanya YouTube. Sebab platform lain kita kena bayar. YouTube dia bayar kita. Mana ada orang bayar kan. YouTube bayar kita. Sekarang ni Facebook dah tiru sikit lah kan. Dia bayar kita kan. Dia dah start. Tapi YouTube memang power. Untuk create trust pun YouTube. Untuk grow business YouTube. Platform lain boleh. Yang short form TikTok pun semua boleh. Tapi
kita kena rajin hari-hari buat konten kan. Burn out lah. Kita tak ada team kan. Betul tak? Kita tak ada team, kita tak ada orang team marketing, kita tak ada content creator punya team. Jadi kita buat yang paling optimum lah. Yang boleh bantu kita. Kalau konten dekat YouTube, dia akan dia macam TikTok, dia ada FYP kan. Kalau konten tu dah lama, dia tak akan naik dah. Betul tak? Tapi YouTube ni selagi orang search benda tu, walaupun benda tu dah 8 tahun, 10 tahun, orang search benda guna keyword yang betul. Saya ada ajar tentang bab keyword modul 3. Akan keluar. Tak saya cuba check, kita search apa-apa benda, video-video 8 tahun, 9 tahun lepas pun, kalau ada kena-mengena dengan keyword kita tu, dia akan keluar. Itu YouTube punya power. Jadi kita fokus pada keyword base. Kita nak buat konten yang entertainment pun kita tak pandai kan. Betul tak kan? Saya memang tak pandai suruh buat konten entertainment, saya memang tak pandai. Tapi kita buatlah kita punya strategi keyword base tu. Selesaikan masalah orang. Kita punya kerja adalah selesaikan masalah orang. Yang sama masalah yang kita boleh cerita. Okay? Saya dah ada domain tapi guna untuk website sendiri. Boleh pakai domain yang sama untuk sistem A. Saya verify email dekat sistem A tak lepas sebab tak ada domain. Kena ada domain lah. Kena pakai domain yang sama untuk sistem. Maksudnya apa? Saya tak faham tu. Tapi memang kena beli domain. Sebab memang ini dah requirement semua autoresponder. Bukan sistem A sahaja. Kalau kita guna MailChimp ke, kalau kita kena ConvertKit ke, kalau kita kena Beehive ke, apa sahaja, GetResponse ke, sekarang ni semua dah kena guna yang private email, kena ada domain. Sebab dia nak elakkan scammer. Kalau guna private free email macam Google, Gmail, Yahoo Mail kan, banyak sangat spam. Jadi dia nak elakkan benda tu, dia kena gunalah. Saya verify email dekat sistem ni tak lepas sebab tak ada domain. Kena ada domain. Cara dia. Kena ada domain juga dan kena beli private email. Saya ada share tutorial tu dalam modul 2. Boleh check. Kalau tak dapat juga boleh rujuk pada saya balik. Okay. Dan sekarang ni pun saya ada share juga yang sistem ni dah buatkan untuk kita pun. Walaupun saya dah tahu buat benda ni, untuk domain-domain baru saya, untuk saya projek-projek lain, saya suruh system.io je buat untuk saya. Saya hantar kat email dia, okay, saya ada email domain baru ni, tolong verify email. Saya ada share lah, dia template dalam group Telegram tu kan. Saya guna cara tu je, suruh system.io buat untuk saya. So saya tak payah pening lah. So saya ada pekerja free dekat situ untuk verify domain apa semua. Tapi kita kena ada domain tu siap-siap dululah. Dengan private email tu. Lepas tu system.io boleh tolong kita integrate masuk dalam system.io. Okay, memang kena ada, terpaksa. Ini terpaksa. Dulu masa mula-mula memang boleh pakai free email. Saya pun dulu pakai free email, pakai Gmail je untuk autoresponder. Memang boleh. Tapi sejak 2 tahun ni dah wajib. Nasib kita lah. Tapi okey lah, kita ada domain lah. Automatik kita dapat buat branding untuk diri kita kan. Ada domain sendiri. Okay. Memang kena ada. Berapa panjang video yang bagus untuk YouTube? Oh, ini soalan ni. Sekarang ni YouTube dia rajin push video panjang. Kalau tanya saya atas 8 minit. Sebab atas 8 minit. Sebab apa? Sebab 8 minit ke atas kita boleh 8 minit ke atas kita boleh place ads dekat tempat mana kita nak. 8 minit ke bawah kita ads yang keluar dekat video kita, iklan yang keluar dekat video kita tu ikut YouTube nak letak dekat mana. Dan berapa banyak YouTube nak letak. Kalau dia letak satu-satu je lah. Tapi kalau video tu atas 8 minit, kita boleh pilih nak letak berapa banyak iklan. Kita boleh pilih nak letak iklan dekat mana. Dekat saat ke berapa, minit ke berapa. Faham? Jadi kalau atas 8 minit, kita pilih tempat yang, contohlah, tempat yang hook orang. Contoh kan, saya akan bagi tahu 3 rahsia kan. Rahsia kedua tu yang orang paling nak tahu tu, tapi pop kita tak iklan. Orang tu terpaksa tengok iklan kita sampai habis lah kan. Lepas tu barulah rahsia kedua tu kita keluar kan, betul tak? Jadi ada strategi kat situ. Tanya saya 8 minit ke atas. Kalau tengok video saya cubalah asas. Tapi janganlah saja buat panjangkan video tu 8 minit tapi tak ada value. Kita meleret kan. Jadi orang tak tengok habis juga video tu. Jadi penting untuk 8 minit ke atas tu tapi kena ada value lah. Dan kenapa kita tengok sekarang video-video podcast, video-video 1 jam, 2 jam, 10 jam, 16 jam pun ada.
6 jam. Kenapa video-video tu sekarang yang meletup? Sebab sekarang YouTube dah push video panjang. Video-video panjang YouTube dah push lagi banyak ke algoritma. Sekarang ni trend macam tu. Sebab tu podcast meletup sekarang. Kejam kan? Jadi tapi kalau kita tak boleh buat, jangan kita tak payah buat podcast tu lah kan. Kita buat lah 8 minit ke atas lah, 8 ke 10. Saya ada dengar satu sifu cakap lah. Satu sifu Faces Automation ni, saya pernah masuk kelas dia berapa bulan. Dia kata sweet spot 13 minit lah. Dia buat study lah. 13 minit tu sweet spot. Tapi bagi saya 8 minit ke atas pun okey lah. 8 minit ke atas tu sebab kita dah boleh buat placement. Tapi kita jangan letak ads tu saja-saja je. Nanti kita takut nanti dia akan kill mood orang yang nak tengok video kita. Best strategi juga nak place ads tu. Kalau rasa tempat tu tak sesuai nak letak, jangan letak lah. Jadi ini dah jawapan ads pula kan. Tapi tanya saya 8 minit ke atas lah. 8 minit ke atas untuk video panjang. Tapi kalau tak boleh buat, jangan paksa. Tak buat, jangan paksa, okey? Buat 5 minit ke, kalau video tu memang 4 minit. Nak buat macam mana, nak jadikan, nak tambah lagi 4 minit macam mana kan? Kan? Kalau tambah 4 minit, takut video tu tak mencapai maksud dia. So buat je lah 4 minit, tak apa. Okay? Banyak juga video 4 minit, video 3 minit yang viral. Tapi dia macam contoh YouTube ni, dia akan push video kita, walaupun video kita pendek, kalau video kita tu mampu untuk kekalkan orang dalam YouTube. Maksudnya orang tu tak berpindah ke platform lain macam Facebook ke, dia tak berpindah daripada video kita, dia tak berpindah ke platform TikTok ke kan, dia kekal. Jadi sebab itulah saya ajar strategi dalam modul 4 untuk buat open loop tu. Untuk letak video kita dekat end screen. Dan kita dekat akhir video kita tu, kita cuma highlightkan orang dekat video tu saja. Kita jangan cakap benda lain. Kan, kalau anda nak tengok pasal cara untuk ni pula, contohnya Abang Isyam cerita pasal kolesterol kan. Okay. Video ni tengah cerita pasal kolesterol tanpa bersenam. Okay. Lepas tu dan last kali, kalau anda nak tahu pasal kurangkan kolesterol dengan hanya makan, tapi masih kekal makan berminyak, anda boleh tonton video ni. Itu cukup. End screen tu cukup. End screen tu highlightkan ke video seterusnya yang ada related dengan video yang kita tengah cakap tu. Jadi walaupun video tu pendek 4 ke 5 minit, tapi disebabkan orang duduk lama di platform YouTube, lepas tengok video kita, orang akan tengok video kita yang lain. YouTube akan baca video kita tu sebagai video yang bagus. Sebab dia mampu untuk tarik orang untuk stay lagi dalam channel kita. YouTube akan push video tu lagi jauh. Okay, sebab tu saya tengok video saya sekarang, dekat last kali saya akan cerita tentang ini video saya yang seterusnya. Ini video saya yang seterusnya kan. Nak belajar lagi buat yang lain, ini video saya seterusnya. Nak belajar lagi pasal affiliate, ini video saya seterusnya. Kalau video tentang affiliate, saya cakap nak belajar lagi affiliate, ini video saya seterusnya. Jadi itulah cerita dia. Okay. Tak semestinya 8 minit lah. Maksudnya kalau video kita tu mampu untuk bawa orang ke video kita yang lain, itu pun video yang bagus dan YouTube akan push video kita. Okay. Khairul Aming dia jual himself ada idea about more than 5 years. Itulah. Dia buat personal branding lah. Lepas ni dia jual apa pun laku lah. Kan? Tonton boleh jadi macam dia. Follow je strategi dia, insyaAllah jadi. Okay. Ada strategi, ada dengan konten kena power. Okay, betul. Patut video yang saya tak ada view pendek sangat tapi tak sampai 2 minit. Patut video saya tak ada view pendek sangat tak sampai 2 minit. Tak juga. Tak juga. Dia bukan sebab. Dia sebenarnya nombor satu idea. Ideation. Saya ada ajar pasal bab idea. YouTube ni dia akan walaupun video tu pendek 2 minit, tapi kalau orang tengok sampai habis, YouTube akan push video tu. Sebab dia punya retention graph dia tinggi. 100% ke, 80% ke, 60% kan. Kalau ramai orang tengok video sampai habis, walaupun 2 minit, video tu akan viral juga. Video tu akan YouTube push lagi ke ramai orang, push lagi. Walaupun 2 minit, tak ada masalah. Bukan panjang. Idea. Boleh tengok channel lama ni, Beluga ni. Saya tahu tak channel Beluga ni? Video dia 2-3 minit je semua. Tapi sebab idea kan, dia punya video tu mampu membuatkan orang tengok video lain.
Video tu merapu lah, tapi saya belajar konsep ni daripada Beluga ni lah. Nama channel ni Beluga. Budak-budak je buat channel ni kan. Pasal kucing. Pasal kucing ada pasal chatting je. Orang nanti tuan tengok sini lah. Kan? Video dia 2-3 minit je. Tapi semua 10 juta view ke atas. Sebab idea tu. Bukannya panjang video tapi idea. Panjang video pun antara sebab lah YouTube push video kita. Kan? Tapi sebenarnya paling utama sekali idea. Kalau orang kekal dalam tengok video kita habis dan kekal dalam platform YouTube, YouTube tahu video tu bagus, YouTube akan push. Tu je. Okay? Okay. Oh, ni dah pukul 11 lebih ni. Saya okey je, tapi dah 11 lebih kan. Jadi saya rasa kita boleh tangguhkan dulu lah kelas insyaAllah. Banyak ilmu dapat. Okay, insyaAllah. Minggu depan. Minggu depan saya keluar 3 hari lah. Tak betul, minggu depan saya keluar 3 hari, betul. Saya plan saya nak buat minggu pertama Julai, okey ke? Off grid. Saya plan nak buat sebab minggu kedua saya pergi umrah. Jadi mungkin saya akan buat minggu pertama lah Julai. Saya target tu lah. Sebab saya ada hutang dengan tuan-tuan lagi pasal Avatar ni kan. Jadi saya plan nak buat minggu pertama Julai lah. Saya sambung je kita punya. Saya tak sangka yang hari ni punya session kita touch pasal questionnaire pun boleh jadi sepanjang ni. Tapi alhamdulillah saya dapat bagi banyak input lah. Alhamdulillah, dan tuan-tuan pun ni lah jadi tuan-tuan punya pendapat lah, okey ke time macam ni ke ataupun ada time lain yang tuan-tuan prefer. Tapi tengok undian hari tu time Sabtu malam lah dengan Jumaat malam kan. Okey Kalau okey cakap tulis 1. Tak okey tulis kosong. Tak ada masalah, lagi panjang. Okey. Okey lah. Sebab malam minggu tak banyak aktiviti. Sebab setengah orang malam minggu banyak aktiviti. Tapi itulah kita boleh manage lah kan sebulan sekali sebab itulah. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Harap tuan-tuan dapat banyak dapat input lah daripada sesi kita malam ni. Dan macam saya beritahu lah, saya tak digunakan secukupnya. Sebulan sekali pun okey. Sebulan sekali lah kita buat insyaAllah. Kan? Jadi tuan-tuan boleh gunakan lah. Kan apa-apa, tuan-tuan jangan rasa soalan tu bodoh. There's no stupid question. Kan? Sebab kita nak clarity kan. Kita nak tahu benda tu kita buat tu betul ke tak betul. Kan? Kita tak nak langgar dinding banyak sangat. Saya tak ada cakap kalau melalui saya tak langgar dinding. Mungkin langgar juga. Tapi saya dah langgar banyak lagi dinding lah. Kan? Jadi mungkin dinding tu saya pernah langgar. Jadi saya tak nak bersama dengan tuan-tuan supaya tuan-tuan tak langgar dinding yang saya langgar lah. Okay, sebab saya pun still buat eksperimen. Banyak eksperimen yang saya buat dengan saya punya channel-channel YouTube saya, video-video saya, skrip, hook, thumbnail. Sampai sekarang pun saya punya assumption tentang thumbnail pun pun salah lagi. Saya buat 3 thumbnail, saya ingatkan thumbnail 2 yang perform, rupanya thumbnail 3 yang perform. Tapi saya buatlah konsep-konsep tu kan, apa yang orang ajar saya buat. Okay? Okay, terima kasih banyak-banyak. Kalau ada apa-apa boleh tanya lagi saya dekat grup Telegram, boleh tanya-tanya saya personal pun boleh, ikut keselesaan masing-masing. Dan saya akan upload video ni dalam kita punya portal lah. Dan slide tu pun saya akan upload juga, okey? Okey. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Selamat malam. Kalau malam ni tuan-tuan bangun, jangan lupa doakan saya, okey? InsyaAllah. Amin. Terima kasih tuan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay tuan-tuan, terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.